Apa hukum negara berita hiburan yang digunakan dalam Islam? Itulah hiburan yang benar. Hibur ni benda makna. Hibur ni berkait dengan hati. Kenapa hati kita berhibur? Kerana hati kita kadang-kadang jemu dengan pekerjaan. Wak kerja sehari berhibur ni wak kerja. Jadi puas. Jadi ada hiburan sikit dia hilang letih. Begitu juga dengan ibadah. Dengan ibadah kita semayang sak mau ngaji, sak mau dengar, sak mau mengajar, sak mau ceramah, mau jadi puas agak. Ke dibenarkan hiburan. Hiburan mana? Hiburan yang tidak melampau. Di antara hiburan itu adalah nyanyian. Banyak lagi hiburan. Di antaranya hiburan sebenarnya di rumah hiburan dah. Tapi kita sebutlah hak ramai ni nyanyian. Maka orang lelaki pun dia dengar suara orang lelaki nyanyi selagu. Itu bagi hiburan yang dibenarkan. Kerana dia menghilangkan kelesuan, kejemuan dan sebagainya. Umpamanya ataupun melihat, menonton, dia pergi menonton. Kalau menonton hak lucu, hak ngaruk, tu bukan hiburan yang dibenarkan, haram dah. Dia letih dia buat kerja 3 hari 3 malam dah, dia buat kerja. Pergi menonton sekali, menonton benda, tengok ayah kulit. Siapa hero? Butir tere. Faham tak? Pok saing kijal lah. Faham? Hak tukar pegang kulit belakang Pak Sulah. Faham? Dia kenal tak Pak Sulah? Tok dalam besar tu. Tok dalam besar dulu main doyong tu. Tu hiburan-hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Kita tengok orang main gasing kali, tengok orang main wak, menghilangkan rasa jemu. Duduk semayang mau siapa puas tak? Ngaji Quran apa 15 juzuk. Kita tengok orang main was tu, hiburan kat tu. Tapi sekarang ni hiburan nyanyian. Kalau nyanyian dengar orang puan nyanyi hok gitu-gitu, haram lah. Tapi haram kita mendengar tak sama dengan haram yang menyanyi. Haram ni dosa besar, kita dosa kecil. Dosa kecil. Macam kita pegang tangan orang puan ajak keluar sama dosa kecil. Zina dosa besar. Nak hilang dosa kecil kena banyak, ambil wuduk, kena sedekah, kena baca Quran. Dia gitu. Tapi kalau zina dah hilang ambil wuduk pun dia dosa besar. Jadi hiburan yang benar dalam Islam, kalau kita nak cerita luas, panjang lebar lah. Kalau nyanyian lah laki-laki. Nyanyian budak-budak, budak-budak perempuan, budak-budak boleh. Lepas tu kalau kita nak panggil nyanyi budak-budak puang, panggil budak-budak sadika pasti tu. Suruh dia nyanyi. Tak apa pasal dia umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Tak apalah. Ni 17 tahun, 18 tahun nyanyi awet. Kita tengah dengar kat bawah. Oh, memang sedap. Tubuh orang 17. Bukan kata nanti mak rempit tengok. Tu imam masuk spek ni. Faham tak? Tak jadi gini. Main pakai luar ketak gini. Tuhan buat dah kan? Orang puang lelaki ni dah. Dia jadi ada benda lagi. Ada mana? Ada boleh tahan. Ada dah memang dah dia seorang mubur seorang terlebat dah. Memang orang puang dia gitu. Jangan main orang puang. Kalau nak dengar halah isteri kita nyanyi tak masalah. Isteri kita nyanyi Pak Malang lah apa. Orang panggil apa ni sini? Pak apa? Pak Mak. Pak Mak. Pak Mak. Orang puang ada lagi. Ada lagi. Suruh dia nyanyi malam ni. Tak ada masalah. Tak haram Dah dia kata hiburan dalam Islam, dah haram. Sebab Nabi cerita dalam syurga isteri kita bernyanyi, bidadari nyanyi sama. Kita duduk tidur tak katil, dia tengah nyanyi. Dah atas dunia kita tiru dah perbuatan ahli syurga. Suruh dia nyanyi malam ni. Nama benda apa? Mek. Mek. Panggil Mek ke panggil acung? Ayam. Tak apa, jangan marah. Siapa suruh duduk depan? Tak masalah. Suruh dia nyanyi ni. Kata mek. Tak dengar tadi ustaz kata. Ada mari tak? Ada lagi? Ustaz khabar dia kan? Nyanyi kat selagu Siti Nurhaliza. Tak ada masalah. Kalau Siti tu kan bini kita. Haram tu. Suruh bini kita nyanyi. Baru betul.